Hari ni aku berada di Pahang. Selamat datang ke Kampung Pagi. Lain macam. Tempoyak. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Hari ni aku berada di Pahang. Ada trip mancing special dan juga first time aku datang sini. Sekarang ni aku berada di homestay nama dia dengan nombor kontak aku letak kat bawah. Kat bawah ni korang boleh tengok. Kalau korang berminat nak datang sini, nak cari penginapan, boleh datang ke homestay ni. Sekarang ni aku berlima kan. Aku bersama dengan Puan Gladius tak kita ada Amir. Mari mancing. Kita ada Jeb. Kita ada Anik. Ayo mancing. Mari mancing. Okay. Ini homestay dia. Dalam dia ada 2 bilik. Ini bilik juga nombor 2. Kita ada meja makan, ada TV. So kita ada dapur. Ni toilet Ini pintu belakang. Homestay ni agak selesa kalau setakat dalam 8 orang muat-muat lah. Sangat-sangat selesa okay. So kejap lagi kita akan pergi sarapan dan kita akan ke JT. Kalau korang nak tahu apa yang kita buat kat sini dekat Pahang ni, stay tune guys. Kita jumpa sekejap lagi. Okay guys, kita dah sampai JT Kampung Pagi Dia belum petang, dia belum tengah hari. Pagi. Okay. Kita ada player lain Kita ada Abang Syakir. Kita ada Foji. Kita abang otai kita Jejai. Lama tak berasi dengan dia ni. Kita ada Anip. Patah 2 Nip. Patah 2. Selamat datang ke Kampung Pagi. Selamat pagi. Semoga sukses kita punya trip kali ni. Okey. Kita loading barang dulu guys Ini kawasan JT untuk kita turun Kita akan naik 3 bot. Layernya 9 orang, 3 bot, 1 bot 3 orang. So sekarang kita akan loading barang dulu turun-turunkan barang dulu. Nanti kita akan naik bot. Kita akan pergi ke base camp terus. Nanti kita set up kemah sana. Nanti kita update lagi. Luncur. Mari mancing. Okay guys, kita dah sampai ke tapak base camp Kita akan buat camp kat sini Okay. Kita akan turunkan barang. Kita akan set up kemah. Kita set up, lepas tu baru kita keluar pergi mancing. Set up kemah bagi Tidur. Betul lah tu. Okay, sekarang kita nak pasang canvas untuk kita bermalam di bawah ni nanti. Ini semua barang-barang kita masih tengah bekerjasama. Malam ni kita tidur bawah ni. Oh, cukup selesa. Cukup selesa. Oh, ni best. Kali ni best. Goyang ke? Goyang itu bunyi.
Betul je. Betul ah. Betul. Okey. Betul lagi. Ada bunyi tu. Okey. Okay guys, sekarang pukul 2 Kita akan naik masuk ke Sungai Keniam. Kita akan casting dan separuh akan bottom lah. Kita try dulu apa yang ada. Semoga kita bergasak. Mari mancing. Okay, kita jumpa satu spot dulu, kita try casting nak ada tak kira. Jadi kalau cari bawah dia tak kisah nak bising ke tak bising. Biasa tu. Tepi tu, Nick. Sana. Tegak, atas sikit. Oh, ni betul. Amiruddin. Sabar. Tergulit saya ni. Pernah tengok sarang lebah tualang ah? Ha? Pernah tengok sarang lebah ah? Mana? Dekat atas pokok yang original punya. Ha. Pernah tengok ke tak tengok? Tak. Belum lagi. Ha. Jadi balik sana kita tengok. Besar? Besar juga. Baik. Anik buat kerja, Nik. Malin. Di sungai ni memang air macam ni Ke ada jenis lagi? Boleh jenis lagi Hijau? Memang putih lah. Jenis betul lah. Sebab 2 hari lepas Hujan? kapal air sini. Oh. Itu yang air dia macam kulit sini. Macam mana awak tengok dalam gambar tu, macam tu lah warna dia air dia. Hitam, hijau sikit. Memang macam itu lah. Dalam tak sini? Mana? Ha? Dalam. Itu dulu. Ha? Dalam maknanya memang tak boleh pakai ni lah. Prem. Kereng. Pakai kereng Tu dia tak nak warna ni. Kalau air tak cantik ni, kita kena banyak mencuba yang lain. Dia kadang dia tak nak warna ni. Kadang-kadang dia tak nak makan. Tak, dia yang sepetulnya kena banyak apa tau? Banyak bersabar. Banyak sabar penting. Itu paling penting.
Abang. Abang apa tu? Mancing. Ada yang memegang. Ha, itulah. Itu kalau kena tu melai muka kau. Bukan sebab makan sate ke? Kan? Sampai spot yang kedua. Kita cubalah pantau rezeki. Tak cuba, enggak tahu. Bismillah. Boboy anjat. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi ni. Kena ni. Ada ngetuk je? Boleh lah, tak dalam kot. Siapa? Yang mana? Aku ke kanan, dia ke kanan. Aku ke kiri, ke kiri. Menaik juga, tak lawan naik. Ini dia yang nak menaik. Ya. Tak bersantai. Uish, lain macam.
Ini jangan sangkut. Ini buat hal kalau sangkut. Lubang dia bagi Belum. Dah pukul 5 suku Masih Hari pertama masih boncos. hari pertama masih lagi kumpau. Itu biasa guys. Yang tak biasa tu tak pergi mancing. Yang tak biasa aku 3 kali tu. Yang tak biasa tu tak pergi mancing. Paling andal ni. Kata yang tadi dia lucut besar. Oh, besar kan. Tapi apa daya kan. Kalau sembang aku boleh sembang. Dekat Muar tak ada apa idea macam ni. Kalau ada. Muar ada apa? Ada muara ke? Kuala. Muara ke? Itu pun lumpur tebal. Pindang boleh Lekap ke? Saya orang sana ni. Balik. Memang minta disapu sangkut. Nasib baik. Nasib baik kau. Kau nasib baik. Sangkut batu tu gang. Belakang kau mantap ni. 5 tahun. Alamak dah ada lah. Oh, pandai mancing. Come on lah. Datang daripada jauh takkan ajak penonton. Jep, ini Suasana malam Sekarang jam pukul 8. Ada yang dah masuk rehat. Kita nak tengok. Siapa nak suruh makan? Kita nak tengok tekong siapa ni. Dah makan dulu dah. Ada makan kenian. Makan apa ni? Makan apa ni? Ayam kari. tempoyak. Tempoyak ayam. Gulai tempoyak. Tempoyak ayam dah biasa makan. Aku ni tak biasa makan telur dadar ni. Telur dadar. Itu Ayam masak. Tu kaki dia. Tempoyak pun ceker. mari nangis yo. Food tradisional. Memang mantap. Sepatutnya ikan kan? Ikannya enggak ada, tak apalah. Ada 2 hari lagi, tak apa. Pinggan ada, pinggan. Mantap. Makan dulu. Guys, kita makan dulu guys Nasi putih, ayam masak tempoyak, telur dadar. Oh, makan Aja mantap. makan. Nak tidur, nak makan.